Santai itu bererti keadaan bersahaja. Baik dalam aktiviti ataupun gerak kerja. Aktiviti rehat mindat jiwa dan raga. Misal kekloh tepi patah atau nengung atas tangga. Bersantai sore diri boleh juga berkeluarga. Boleh erak ke lagi jurai kasih sama kita. Belai-belai duk nengung nak cari ilahan. Duk cokoh tepi gunung nak lukisan. Hari-hari duk kerja mesti ada tekanan. Nak juga kita cari ketenangan. Betul kodok ambo royak masuk santai yang bermutu. Kalau awak nak sehat boleh amal selalu. Sibuk dengan kerja. Nak cuti 2 hari. Nak cari ketenangan jiwa, nak jaga kesihatan diri. Buih hok cemar dalam kepala biar semangat baru tu mari. Belai-belai duduk dengan keluarga, ambil masa pergi bercuti. Serah nak pergi Pulau Melaka, nak tengok orang main teri. Start enjin kereta kita main negara, tengok keindahan hutan. Comel roti. Lah ni serah lega dah dalam dada, suka dah dalam hati. Siapa dah gie ambo nak hurah hari ini. Ini santai erti kata rehat jasa dan rohani. Tak bermutu rehat kita jika ada gangguan. Baru nak lelak mata, telefon bunyi gege. Bila kita bersantai boleh hilang ketekanan. Pakai baju comel lawa dekat pusat perangine. Contoh pula perhatian ada banyak kemudahan. Baik suka tempat makan memang jiwa seneline. Cari tempat selesa suasana yang menarik. Baru jiwa saya lega patah apa cantik. Rehat 2 hari seminggu diberi pada kita. Jangan biar terganggu guna masa yang ada. Ini santai pun berkait aktiviti masyarakat. Isi masa baik-baik kita tambah solat sunat. Ini makan pun bersantai rehat dengan keluarga. Permakanan kita kawal kena kurang kolesterol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemakanan hidup sehat kita amal ke senamen. Pendek kata kena jaga kualiti bersantai. Baru hidup bahagia tubuh badan kita segar. Pakai selipar Jepun, jalan-jalan tepi patah. Ada juga untung boleh jumpa sahabat handai. Bawa anak pakak dukung, belai-belai tanya khabar. Wano dan mereka duduk ngangau telapung. Adakah tengah itu bersantai?
Ai jatuh-jatuh ni kena pung. Baru tubuh jadi segar. Ai jogging pun boleh tolong. Ajak saing, boleh jogging, boleh bergerak. Saya pergi Udang Merah dulu ya. Udang Merah nampak takut-takut sikit lah. Nampak takut-takut dan pergerakan dengan ayat-ayat yang dilontar tu tak sama. Lain. Maksud saya lain maksud. Cakap lain, pergerakan tu lain. Tidak bermaksud apa yang dicakap. Ya. Perlu banyak latihan lagi. Putra Saring, ya. Keyakinan ada. Bagus. Bagus. Gaya persembahan pun bagus. Ada masa depan untuk maju sebagai tukang karut. Ya, bagus, bagus. Untuk Udang Merah Udang Merah dulu. Key suara awak letak tadi, masa awak nak letak kau Kelantan tu, awak letak tu terlalu rendah. Apabila suara awak tu rendah, key suara tu rendah, yang akan jadi beri kesan kepada awak-awak untuk ikut. Jadi saya rasa kalau nanti untuk ada ruang, cuba belajar macam mana nak cari key yang sesuai dengan suara awak-awak. Mungkin itu tenaga pengajar awak boleh bantulah. Putra Saring dari segi showmanship bagus. Dari segi showmanship, pergerakan awak, karakter awak sebagai tukang karut tu bagus. Cuma yang saya rasa yang perlu awak baiki, saya rasa tenaga pengajar pun sedar, dari segi intonasi bunyi semasa karut Kelantan ataupun karut cepat tadi, pembayan dengan maksud awak kena biar jelas antara mana intonasi bunyi untuk pembayang, mana intonasi bunyi untuk maksud. Sebab pengkisahan cerita tu berdasarkan pada pembayan dan maksud tu mencerminkan apa yang awak nak bagi tahu kepada penonton. Itu saja. Terima kasih.